tugas sebagai kerani kat SSU. Tugasnya sebagai yang untuk buat perkhidmatan dan kewangan. Biasa kalau kewangan tu pasal akaun sekolah, buat gaji cikgu, hantar gaji cikgu. Kalau perkhidmatan tu macam-macam lah. Lantikan cikgu baru, turun gaji, macam tu. Dari segi pengurusan kewangan pun bawah kerani. Dia memang guru besar tapi kerani yang buat. Lain tu kalau dari segi pengurusan sekolah, kalau macam bantuan murid-murid ke daripada kerani juga? Maksudnya urusan ni kerani juga lah. Kalau dari segi kalau dari segi penambahbaikan dekat sekolah ni, kalau dari segi pandangan puan sebagai kerani, mungkin urusan dari segi pengurusan ke, adakah mungkin nak kena tambah fasiliti ataupun dari segi tenaga kerja ke macam mana? Tenaga kerja cukup tak? Tenaga kerja kat kurang lah? Ya. Itulah yang tambah tenaga kerja. Jadi kalau beban kerja untuk seorang tu mungkin banyak lah? Ya. Okay. Jadi kalau maklum kat sini kita ada 2 je kerani? Satu PO, satu PT. PO pembantu operasi. PT pembantu takbir. Dulu ada pembantu pembantu awam tapi dah bersara. Tu yang tinggal 2 je. Tu yang kurang kaki tangan. Kalau kan puan dah berapa tahun kat sini? Kalau kat sini start 2022. Dia nak bertanya. Kalau macam puan sendiri, apa macam halangan untuk menjadi seorang kerani lah? Halangan untuk menjalankan tugas ke? Halangan atau cabaran ke? Cabarannya biasa hantar audit lah, dokumen audit. Itu setiap tahun Ya. Nanti bila dah hantar, dia semak, kadang-kadang ada yang tak cukup ataupun ada kemaruan ke kan. Kadang-kadang dia dah buat report, ada lagi report, kita dah jawab, dia dah buat report lagi. Jadi dia macam sikit lah, macam agak banyak basi. Itu je lah kan. Korang tak, saya nak cikgu nak dulu ya. Dik balik kat sini. Boleh kat awak hantar lambat. Tunggu saya. Kita hantar. Itu kalau ikutkan itu je lah kot. Terima kasih puan. Terima kasih. Ambil gambar.